أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Babul jizyati, bab pada menyatakan akan jizyah. Kata jizyah ini tutlaqu alal aqdi. Diitlaq, jadi dikatakan ataupun ditujukan dengan perkataan jizyah itu ialah alal aqdi. Itu diitlaqkan di atas aqad. Tu makna bila kita sebut kata jizyah tu dia kena kepada akad tu. Tu. Dan wa alal mahli al multazami. Dan diitlaqkan juga jizyah tu di atas harta yang diiltizamkan bih. Dengannya dengan akad tu, dengan sebab akad, harta yang diiltizam dilazimkan dengan sebab akad. Maknanya jizyah ni kena kepada harta. Ada setengah itulah dia kata kena kepada akad tu, akad jizyah tu. Tu makna jizyah tu kena kepada akad. Jadi ada itulah kata kena kepada harta. Yang diiltizamkan dengan sebab akad. Wahya al-jizyatu ma'khuzatun minal mujazati. Jizyah tu dia ambil daripada mujazah. Mujazah limadha likaffina anhum, kerana menegah kita daripada mereka itu al-kufar. Tu mujazah. Jadi wakilah minal jaza. Kata kil pula mujazah tu maknanya kalau dia kata ay al-muqabalah wal mukafaah. Muqabalah berimbalan, berbetulan dan juga mukafaah. Maknanya yang mukafaah ada mukafaah setara. Tu. Wakilah minal jaza. Jadi saat ni makhuzatun dia tu minal mujazah. Tapi kata kil dia kata minal jaza. Jaza pun bi makna qada, makna tunai, menunaikan. Tu. Jadi ambil daripada jaza. Qala Allah Ta'ala telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wattaqu yawman la tujza nafsun an nafsin syai'a. La tajzi nafsun an syai'in syai'a. Takutlah oleh kamu akan hari yang mana
tidak dapat menunaikan oleh nafsu, makna oleh satu diri daripada satu diri, makna syai'an akan suatu pun. Itu jadi itu dalil kepada kata makna jizyah tu ambil daripada makna jaza dengan makna qada. Ai la taqdi, la tajzi, makna la taqdi, tak boleh nak tunaikan. Wal aslu fiha, bermula asal yakni ad-dalil, dalil fiha fil jizyah ni qabla al-ijma', sebelum daripada berlakunya ijma', ayatu ialah ayat qatilul ladina la yu'minu billah, perangi oleh kamu akan orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah mengambil akan dia akan jizyah ni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min majusi Hajar, daripada orang Majusi Hajar, nama tepat. Hajar itu makna nama tepat. Nabi ambil daripada Majusi Hajar. Wa qala, dan bersabda Nabi, sunnu bihim sunnata ahlil kitab. Sunnu bihim makna perbuat oleh kamu. Sunnu bihim, perbuat oleh kamu akan mereka itu Majusi Hajar sani. Sunnata ahlil kitab, akan sunnah perjalanan ahlil kitab. Kama rawahu al-Bukhari, sebagaimana telah meriwayatkan akan dia kan hadal hadis ini oleh Imam Bukhari. Wa min ahli Najran, atau kepada makna min Majusi Hajar, dan daripada ahli Najran. Ahli Najran kama rawahu Abu Dawud, sebagaimana telah hak ni makna Nabi ambil jizyah daripada ahli Najran, itu sebagaimana merayakan akan dia akan kata al-akhdhin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli Najran itu oleh Abu Dawud. Wal makna, dan bermula makna ay al-hikmatu fi zalika, ay fi akhdhil jizyah ni, dan bermula makna makna fi zalika maknanya pada demikian itu makna akhdhil jizyah, makna maksudnya hikmah. Apa hikmah? Apa makna pada mengambil jizyah daripada orang kafir? Anna fi akhdhiha, sesungguhnya pada mengambil akan dia akan al-jizyah ni ma'unatan lana, sebagai pertolongan bagi kita. Pertolonganlah dapat hasil. Tu. Pertolongan bagi kita, wa ihanatan lahum, dan menghinakan bagi mereka itu. Tu ada unsur menghinakan. Dia terpaksa bayar jizyah. Tu. Dan memanglah ahli zimmah ini, kedudukannya dia tak boleh mengatasi orang Islam. Tu. Dia tak boleh tunjuk hebat, tunjuk tinggi. Tu. Kedudukan mereka itu menghinakan diri kepada orang Islam. Tu kita kata tu payah nak hukum kafir Malaysia ni. Wa ihanatan lahum, menghinakan bagi mereka itu kufar. Wa rubbama yahmiluhum zalika alal Islam. Boleh jadi, boleh jadilah yahmiluhum, membawa akan mereka itu kufar, zalika, oleh demikian itu. Akhdhil jizyah sana tu. Alal Islam, di atas Islam. Boleh jadilah misalnya mula-mula tu dia bosan duk kena bayar nak tahun ni. Tu. Tak apalah, biar dia masuk Islam dulu. Lepas tu kita kokoh ajar tarbiyah lah. Jadi boleh jadi mengambil jizyah itu membawa kepada dia tu masuk Islam.
Qala wa fussira i'ta'ul jizyati fil ayati. Ditafsirkan memberikan jizyah di dalam ayat biltizamiha dengan iltizam. Iltizam maknanya kesanggupan, sanggup. Iltizam makna sanggup. Sanggup kafir zat ni tu al-ha akan dia al-jizyah. Menyanggupi akan jizyah. Ha tu. Ditafsirkan i'ta'ul jizyah itu ialah dengan iltizamkan dia je. Wasigharu biltizami ahkamiha. Biltizamiha wasigari ataf kepada i'ta'. Hazah ataf kepada i'ta'. Nah. Wa fusira i'ta', nama wa fusira sigar itu biltizami ahkamina. Ialah ditafsirkan dengan wa fusira as-sighar itu makna dengan biltizami ahkamina. Nah, saat ni ditafsirkan i'ta' jizyah itu pada ayat ialah dengan iltizam akan dia. Nah, makna beri itu makna iltizam akan dia. Nah, menyanggupkan bagi. Qala wa arkanuha dan bermula rukun-rukunnya al-jizyah khamsatun. Ada 5. Nah. Rukun dia. Yang pertama siratun sirah. Kena ada perkataan dia. Yang kedua wamalun, kena ada harta, harta yang dibayar yang diiltizamkan dengan sebab sirah saat ni. Wa akidun, orang yang berakad. Wa maqudun lah, yang diakadkan baginya, Pak. Nah. Yang diakadkan baginya. Wa makanun, dan tempat. Tempat mana? Qabilun litakrir. Tempat bagi tempat mana tempat? Qabilun litakrir. Fi makan saat ni. Yang menerima bagi takrir, menerima bagi menetapkan. Tu mana ikrar. Adanya pada tempat tu. Tu. Tempat untuk mengikrarkan akan sirah yang melazimkan itu. Ka'an yakula wasiratuha, dan sirahnya jizyah tu ka'an yakulal imamu, seperti bahawa berkatalah oleh imam raja, aqrartukum bidaril Islam, gitu. Aku mengaku akan kamu dengan negara Islam, negeri Islam. Itu akad jizyah, lafaz dia. Au azintu fi iqamatikum biha. Saya izinkan, aku izinkan pada iqamah kamu, bermukim kamu, menetap kamu. Biha bidaril Islam. Itu pun ialah juga. Ala antal tazimu, di atas bahawa kamu iltizam, menyanggupi. Iltizam itu makna sanggup. Di atas bahasanya kamu menyanggupi kaza jizyatan. Sekian-sekian sebagai jizyah. Mu sanggup nak bayar, nak tahun, sekian-sekian sebagai jizyah. Itu lah dia. Watan qadu, dan antan qadu. Satunya antal tazimu kaza jizyatan, bayar tu iltizam kamu. Yang kedua iqamat ala antan qadu, bahawa kamu mengikut. Bahawa kamu mengikut li hukmina, bagi hukum kami, makna syariat Islam. Ai allazi ya'taqidu tahrimahu. Yang mereka itu i'tikad akan haramnya. Jadi maksudnya kalau i'tikad mereka tidak haram, itu tak ada apa. Maknanya
Tanqadu makna mengikut. Bagi hukum kita yang mereka itu i'tikad kalau hari-hari. Mana misal dia kazinan wasarikotin. Tu. Zina mencuri ni orang kafir zina ni pun i'tikad dia hari juga. Tu. Jadi dia kena ikutlah tu. Kena ada inqiyad. Duna ghairihi tidak lainnya. Tidak lainnya lain daripada alladhi ya'taqiduna tahrimahu. Mana misal dia kasyubul muskirin minum yang mabuk ke. Tu mereka tidak i'tikad haram. Jadi tak ada apalah dia menarik pun. Macam zina tak boleh berzina juga. Sebab agama dia pun tak boleh juga berzina. Tu. Sebab juga mencuri. Tu i'tikad mereka haram juga. Maka hak tu yang kena lazim. Wa nikahi majusin maharima. Dan seperti menikah oleh orang majusi akan mahram. Boleh orang majusi. I'tikad mereka tidak haram. Jadi hak tu dia tidak sanggup lah. Tak masuk dalam kesanggupan untuk inqiyad. Tu. Aqalluha inda qutina. Sekurang-kurangnya jizyah inda quwwatina. Ketika kuat kita. Ai ma'syarul muslimin. Tu quwwatina. Amma inda da'fina fatajuzu bi aqalla min dinarin. Ketika kita tu kuat, dia tak sama keadaannya. Ketika kuat kita, itu dinarun, 1 dinar. 1 dinar bayar jizyah. Itu ketika kita kuat. Bila kuat, jadi maknanya dia mudahlah nak tunduk, nak patuh. Tu. Likulli sanatin bagi tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun. Bagi setiap tahun. Limadha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Mu'adz. Lama ba'athahu ilal Yamani. Tak kala Nabi-nya utuskan Mu'adz kepada Yaman. Khudh min kulli halimin. Ambil olehmu ya Mu'adz daripada tiap-tiap halim. Halim ay muhtalim. Muhtalim yang sudah balik. Muhtalim yang sudah bermimpi. Mimpi basah. Muhtalim. Maknanya yang sudah balik dah. Ambil olehmu daripada tiap-tiap halim. Yakni muhtalimin. Maknanya yang sudah balik. Sudah balik. Dinaron. Akal 1 dinar. Au adalahu atau idalahu. Ya, adalahu dinar. Yang setimban. Itu adalah yang setimban dengan dinar. Minal ma'afiri. Daripada ma'afir. Ma'afir itu kan ma'afir itulah siabun takunu bil Yaman. Pakaian yang adalah dianya siap itu ialah di Yaman sana. Itu adalah maknanya hok bandingan dia. Bandingan kepada dinar. Bandingan kepada dinar. Itu adalahu bi fathil ain. Wa yajuz kasira boleh juga adalahu. Iskanud dal ay badalahu makna gantinya. Ganti kepada dinar. Jadi adalahu atau adalahu makna gantinya dinar. Apa dia? Min ma'afiri. Daripada ma'afir. Ma'afir itu ialah siabun takunu bil Yaman. Nama makna pakaian yang adalah dia di Yaman. Qala rawahu telah meriwayatkan hadzal hadis Abu Dawud wa ghairuhu dan lain daripada Abi Dawud. Wa sahhahahu Ibnu Hibban dan telah mentashih akan dia akan hadzal hadis oleh Ibnu Hibban wal Hakimun. Wa zahirul khabari bermula hak zahir daripada khabar ini sihhatul aqdi sah oleh akad jizyah ni.
Sah oleh akad jizyah. Bima qimatuhu dinarum. Dengan barang yang mana harga barang itu ialah 1 dinar. Tu mana? Ada lahu saat ni. Badal dia saat ni. Tu badal tu. Jadi kalau tidak dinar pun tapi suatu barang yang mana harga dia 1 dinar. Tu. Kimo dia tu 1 dinar. Boleh. Sah. Zahir daripada khabar ni. Wal mangkulu wal hukmul mangkul, hukum yang dinaqalkan ta'ayyunud dinar. Mangkul itu tertentu dinar. Tak boleh ada lahu saat ni. Saat ni boleh. Jadi al mangkulnya makna tak boleh tertentu dinar. Lakin ba'dal aqdi bih. Akan tapi selepas daripada akad dengannya dengan dinar, selepas diakadkan dengan dinar, ya juzu an yu'khadhu anhu. Harus bahawa diambil daripadanya, daripada dinar tu maqimatu. Sebagai yang harga dinar tu. Maqimatu yang mana barang yang kemahnya ma tu ialah 1 dinar. Dinaron. Dinarun ialah 1 dinar. Tu boleh. Lepas daripada akad tu. Jadi juga. Boleh juga. Wa alaihi di atasnya ay yu'khadhu anhu maqimatu dinarun tu. Tu alaihi. Di atas kata yu'khadhu anhu maqimatu dinar itu yuhmalul khabaru, ditanggungkan akan khabar. Kan hadis. Wa inna ma yu'khadhu ma dzukira ala rajulin. Hanya sahaja diambil barang yang tersebut saat ni, makna 1 dinar saat ni ataupun adalah dia ni. Ialah ar-rajulin, daripada orang laki-laki, la unsa wala khunsa. Tidak daripada perempuan, tidak daripada khunsa, lil ayati, kerana ada ayat. Tu. Ar-rajulin hurrin, lagi pula lelaki itu makna merdeka. Daripada laki-laki, lagi pula merdeka. La man bihi rikun. Tidak mereka yang dengannya ada riq, mana kehambaan. Mana apa? Li'annal akhdha, kerana mengambil jizyah tu lehaqanid daming, bagi nak menjaga ke darah. Nak jaga darah lah. Jadi apabila diberikan jizyah kafir ni, makna dia terpeliharalah darah dia. Wa huwa mahkunud dam. Wa huwa hurrun tu. Mahkunud dam. Ialah yang dipeliharakan akan darahnya. Lagi pula balighin la sabiyin. Maknanya yang baligh, tidak kanak-kanak. 5 marah kerana illah yang telah lalu ai mimma fomil khabari au min qauli anal akza lihikni damin. Tu tadi itu 5 marah. Dan lagi pula wali adami taklifihi, dan kerana ketiadaan taklifnya. Sabi tu. Sabi makna tidak taklif, tidak mukallaf. Lagi pula akilin. Akilin yang berakal. La majununin. Tidak majnun 5 marah. Mana kerana ilah yang telah lalu. Tidak majnun. Lahu kitabun. Lagi pula. Ahli zimah saat itu makna dia ada kitab. Kitab mana? Lam yu'lam tamassuku jadih. Yang tidak diketahui berpegang. Tidak diketahui berpegang oleh datuknya. Bihi dengannya. Dengan kitab tu. Ba'da naskihi. Selepas daripada nasahnya kitab tu. Yang tidak diketahui bahawa berpegang datuk dia tu dengan kitab tu selepas daripada dinasahkan. Mana misalnya selepas daripada dinasahkan dia berpegang. Itu kata masuki bisufi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Supaya berpegang dengan suhuf Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Aulahu syubhatu kitabin. Kalau tidak ada kitab itu makna syubhat kepada kitab. Wahwa al-majusi lil ayati. Rajulun saat itu masuk dah. Majusi kerana ayat. Wa khabar wa huwa lil ayati wa khabari wa khabaril Bukhari as-sabiqin. Khabar Bukhari yang telah terdahulu.
Wa tagliban lagi pula kerana memenankan. Lihakni dami memenangkan baginda. Nak jaga darah. Ni. Jadi makna aulahu sebab itu ni. Lihakni dami kerana nak jaga darah. La amman tidak daripada mereka alimna. Tamassaka jaduh. Yang kita tahu bahasanya tok dia tu berpegang bihi dengannya, dengan kitab tu. Setelah dinasah. Masih lagi dia berpegang. Tu tidak. Ba'da nasri, selepas daripada nasahnya kitab tu. Dia pegang lagi. Wala ala abadatil autan. Tidak juga bayar fidyah ni daripada orang yang sembah berhala. Wasyamsi dan juga matahari wal qamari. Semua matahari wa nahwihim dan seumpama mereka itu. 5 marrah kerana illah yang telah lalu juga. Nih. Minal ayati wal khabari. Kerana mafhum kepada ayat juga hadis. Apa dan? Wal kamil wa nahwihim seman 5 marrah wa ifadatu hukmil khunsa wa ma biharakum min ziyadati, dan memberi fahamkan akan hukum khunsa dan juga mereka yang dengannya ada riq, ialah min ziyadati daripada tambah sayur. Qala wa yusannu lil iman mumasakatu ghairi fakirin. Disunatkan bagi iman memakasah. Makis maknanya cukai. Ni, mengutik cukai. Kan selain daripada orang fakir. Cari ni orang fakir. Artinya ni. Daripada yang tidak fakir. Masa hati fi qadr jizyah. Sawa'un aqada li nafsih am li muwakkilih. Disunatkan bagi imam mumakasatu ghairi fakirin. Mumakasah menambil cukai. Masyahati. Nah, berarti situ lah. Wa yasanu lil iman wa ma kasatu ghairi fakirin.